Hai, nama saya Akila. Saya daripada Syarikat Pen Ainuron. Saya nak tunjukkan satu alat bantu mengajar ataupun dikenali sebagai bahan bantu mengajar, iaitu peta gergasi. Peta gergasi kita ni ada 4 subjek tau. Kita ada sejarah, kita ada sains, geografi dan juga pendidikan Islam. Okey, sebenarnya cikgu-cikgu boleh gunakan peta gergasi ni secara berkumpulan lah dalam kelas. Contohnya cara nak guna dalam kelas tu boleh bagi ataupun suruh murid-murid buat satu kumpulan. Dalam satu kumpulan tu at least ada 5 hingga ke 6 murid lah. Jadi kita boleh ulang kaji, kita boleh belajar secara berkumpulan lah. Okey, kalau tengok dekat sini, peta gergasi ni dia satu muka surat, satu bab. So dia satu muka surat, satu bab. Jadi kat sini kita boleh tengok kita punya peta gergasi ni dalam konsep peta minda visual, bergambar, berwarna, lebih menarik dan senang untuk belajar dan faham lah. Kita juga ada kata kunci, kita ada akronim dekat sini. Jadi murid-murid pun senang nak ingat, senang nak hafal, senang nak faham, senang nak belajar. Specialnya buku peta gergasi kita ni, huraian dia bukannya macam buku teks tau yang panjang-panjang tu. Tapi peta gergasi kita ni penuh dengan isi-isi penting, nota padat, kata kunci dalam satu muka surat, satu bab ni. Jadi kalau macam nak berulang kaji, berkumpulan ke, tak kisahlah, buat kuis ke, kita boleh cari jawapan dalam peta gergasi ni sahaja. Contohnya kan, kalau cikgu buat kuis kat depan, murid-murid boleh cari jawapan dalam peta gergasi ni je. Sangat-sangat mudah untuk murid-murid. Kenapa cikgu-cikgu perlu ada peta gergasi ni? Sebabnya peta gergasi kita ni adalah mengikut silibus yang terkini, mengikut SKP yang terbaru, KSSM dan SPM. Okey, macam yang dekat tangan saya ni, buku sejarah ni, kita ada untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 lah. So sangat-sangat jimat. Dalam satu peta gergasi ni, kita ada 2 tingkatan sekaligus lah. So cikgu-cikgu pun boleh pakai untuk next year dan tahun-tahun yang akan datang lah. Selagi silibus tak bertukar, kita still boleh pakai peta gergasi ni. Selagi silibus tak bertukar, cikgu-cikgu masih lagi boleh pakai dalam kelas buku peta gergasi ni. Okey, so kalau tengok peta gergasi ni, kita punya kertas bukan kertas biasa, kertas glossy paper. Dia licin, dia berkilat, cantik, warna nampak lebih jelas, lebih seronok lah nak baca. And then kita punya buku ni kalau tengok, kita jahit di bahagian belakang. Kita jahit, kita bukan stapler, kita bukan gam tau. So kita jahit, dia lebih tahan lah, tak mudah koyak. Kita juga ada buku latihan, iaitu buku riang belajar yang selari dengan buku peta gergasi kita ni. Kenapa saya cakap buku kita ni selari dengan peta gergasi? Sebab kita punya buku latihan ni mengikut topik sama macam buku peta gergasi